Majlis perasmian penutup Karnival Curriculum Pendidikan Khas. Untuk makluman semua guru pengiring juga, VVIP ni akan terus masuk. Silakan kepada penghormat dan tetamu jemputan untuk menyaksikan persembahan sertifikat daripada Wakil Kebangsaan tahun 2025 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Merpati. Ya, bagi menjayakan karnival kita pada hari ini. Kesempatan ini juga saya guna ambil dan ucapkan terima kasih kepada unit pendidikan khas PPD Jempol Jelebu. Saya dengan sukacita merasmikan Majlis Penutupan Karnival Curriculum Pendidikan Khas Jempol Jelebu tahun 2026. Dan terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, JJ hebat. Pandai semua. Kejohanan Standing Cup bagi kategori bawah 12 tahun perempuan tempat ketiga adik Nordayana Syahira binti Abdullah dari SK Pasu 2 Felda. Rusak. Terusnya kita beralih kepada acara pembinaan lelaki bawah 12. Tempat ketiga dari Sekolah Kebangsaan Pasu 2 Rumah Akil Syawal bin Abdullah. Tempat kedua dimenangi oleh Wan Khalid Naufal bin Muhammad Suhaib dari SK Pasu 2. Dan Johan bagi kategori perempuan bawah 12 dimenangi oleh Nur Fadila binti Muhammad Fadli dari SK Pasu 2. Catur kategori lelaki bawah 12. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Hairi Rafki dan Muhammad Faizal dari SK Pasu 2. Kita dah panggil dia, kena datang. Terima kasih kepada Tuan Haji Murad bin Nordin, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Tahniah kepada semua pemenang.